Good morning. Titi. Okay, dia tak ada mood. Hari ni kita nak hantar Malik ke bawah sebabnya Mami dah tak hantar dia pergi sekolah. Kita keluar cepat. Mami nak buang sampah dulu. Kita akan hantar dia sampai bawah saja. Sebabnya Malik ikut orang dah. So let's go. Sekarang ni pukul 6.30. Mami kena hantar dia dekat depan blok sana. Jom. Four. Mana? Ya. Hari ni adalah pertama kalinya Malik akan ikut Aunty Ima. Let's go. Tak adalah. Sebenarnya Mami kalau tidak pun dengan ayah, Mami tak akan lepaskan dia. Dia hantar dia orang. Cuma dia sekolah dia jauh, jauh, and then kita ada kereta satu je sekarang ni. So memang susah lah. Sebabnya Mami kalau Mami kena pakai kereta weekday, and then bila ayah kerja hari hujan kesian, and then benda tu akan ganggu ayah buat Grab. So kadang ayah tak buat Grab tau. Wait. Kadang-kadang ayah tak buat Grab sebab ni kena tunggu Malik lah, kan? So kita tukar, kita hantar Malik dengan orang yang hantar budak sekolah. Kebetulan Mami jumpa and so far Mami dah jumpa dengan tadi, memang baik sangat. Ya. So sekarang kita dah dekat B2. Malik akan naik dengan Aunty Ima dia bersama dengan kawan dia. Ada juga anak Aunty Ima dia. So let's go. Itu ke? Bukan. Kita dah sampai dekat blok sini. And Mami kena tunggu Aunty Ima. Sebabnya dia kata Mami kena tunggu kat depan ni lah untuk diambil olehnya. Sebabnya kat sini pun Aunty Ima tu dia akan ambil beberapa orang yang lain untuk hantar pergi sekolah. Cumanya sekolahnya berbeza. Tak tahu ramai pula orang yang berhenti kat depan ni, and then mungkin nak pick up orang. Aunty Ima akan lalu kat sini lah. Kenapa pula dia ajaknya aku pergi gunting rambut? Si barber ni pun balik. Kita tunggu kat sini je. Kita tengok mana satu kereta Aunty Ima. Mami pun tak pernah tengok. Alhamdulillah. Pagi mak kau macam gini lah. Meme, bye. I naik ni. Suka kau Suka Mungkin Aunty Ima kena ambil budak yang blok belah sana, blok C. Dia ada juga kena ambil dekat blok C. Sebenarnya blok Mami dengan blok Aunty Ima tu gap dia dalam 2 blok. So tak adalah jauh sangat. Just mungkin kita terlalu awal sebab excited. Sebab Mami pun pakai terbang awal. Belum panjang lagi. Nanti kalau dah panjang, gunting lagi kat barber. Ya pasal ikit ni. Ya. Tapi ya, Aunty ya. Kau tak habis Aunty ya kau. Itu Aunty Ima. Satu hari kau tak sebut nama si Mira, tak boleh. Jauh tau sekolah Malik ni. Dalam sejam tau pergi balik.
pergi sebabkan dia ada jam kat simpang tu kan. And then kita kena queue kat jalan kampung tu untuk kita ambil inilah. Kita hantar si Malik lah. Lepas tu balik pula kita kena lalu jalan golf. So satu hari Mami kena ulang alik kat situ 2 kali. Oh tak larat pun, tak larat juga. Belum campur singgah kedai makan lagi. Kalau bawa si kecil ni, dia memang begitu. Memang Mami ni kan nak buat video tau. First day dia naik transport. And kita dah cakap kan dengan Cik Ima tu, kita trial seminggu ni macam mana. Tengok macam mana. Kalau dia okey, dia okey lah. Kalau dia okey, kita teruskan lah. Kalau dia tak okey, kita kena fikirkan plan lain. Hopefully dia okey. Sebab Mami ayah pun dah macam lama fikir. Ayah tanya Mami larat lagi ke? Mami cakap Mami macam larat sebelum ni. Dan lama-lama Mami rasa macam tak larat. Kelang kabut ni. Nak bawa kereta gelap-gelap lagi. Kalau gelap bawa kereta memang Mami slow sikit. Joget ke macam mana? Kau joget tadi. Budak tak sekolah. Kau tengok dia punya suka. Amboi. Mengaum ni kereta dia terbang kan. Mami. Ya. Bad news guys. Sebabnya Malik terlupa bawa botol air. Macam mana nak naik balik. Aunty Ima dia dah datang bawa kereta. Dah start kereta. Hari ni tak apa, okey. Maafkan Mami. Padahal Mami dah isi penuh air dia. Hari ni cakap, cikgu please, saya tertinggal botol air. Maafkan saya, cikgu yang cantik. Saya haus, boleh minta saya air, okey? Kenapa panggil cikgu kau tak lalat lah, biji-biji lah. Dah slipper pula, kenapa? Okey. Salam Mami dululah. Jom. Mami rasa ni kot. Ya. Kan? Ya. Betul. Okey. Okey, Malik masuk. Bye-bye Alik. Bye. Terima kasih Ma. Bye. So, Malik dah gerak. So, Malik dah gerak. Nanti Mami tekan. Kita naiklah. So, Malik pun okey je. Sebabnya kawan-kawan dia pun friendly tadi, boleh tegur. So Mami dia tak khawatir. Dia pun okey masuk dalam tu. Cuba botol air dia tertinggal je lah. Siapa salah ambil? So jumpa lagi. Bye-bye. Joget sikit. Joget.